Payah tak wajib kita sebagai orang awam tahu benda ni. Tapi kalau kita tahu comel, molek doa kalau kita tahu. Kalau tak tahu tak apa. Dan kerana termasuk dalam perkara yang payah. Jadi dia kata maka hayah itu tiada ta'alluq dengan suatu sifat ayah tu dia tak ada ta'alluq dah. Dia tak serupa sifat kudrat lah. Ada ta'alluq, tak serupa sifat iradah. Dia ada ta'alluq ilmu, ada ta'alluq dan iaitu hayah tu, sifat hayah tu syarat pada segala sifat yang lain. Syarat dengan makna seolah-olah syarat, bukan syarat masyru' semati tidak. Seolah-olah syarat, yakni pada ta'asku akal, pada logik akal, pada kira akal. Akal kita kira kalau Tuhan ni tak sifat dengan sifat hayah mati. Bila mati macam mana nak sifat dengan sifat kudrat, nak sifat dengan sifat iradah, nak sifat dengan sifat ilmu. Nak kuasa mesti hidup, nak menentu mesti hidup, nak mengetahui mesti hidup. Kira lagu tu saja, bukan dia panggil syarat masyru' mati tidak. Kalau kata syarat masyru' mati, makna terdahulu sifat hayah di atas sifat-sifat ma'ani yang lain. Sedangkan sifat Allah Ta'ala tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Semua sifat Allah ni qadim lagi azali. Seperti mana zat Allah tidak ada permulaan bagi ada, supaya sifat-sifat Allah. Sama ada sifat wujudiyah, sifat adamiyah. Semuanya dia mula, tak ada mula, tak ada permulaan. Itu dia kata syarat pada segala sifat ma'ani yang lain, yakni seolah-olah syarat pada takdu akal, pada kira akal lah. Habis. Jadi ta'alluq ni benda payah, benda rumit, benda gawami. Jadi tidak diwajibkan kepada kita orang awam ini tahu. Tapi kita cuba belajar sikit demi sikit. Tak kira kita nak duduk tahap dulu. Kudrat ada berapa ta'alluq tak tahu, iradah ada berapa ta'alluq tak tahu, ilmu ada berapa ta'alluq tak tahu. Sungguh benda tu tak wajib tahu. Cuba kita ambil tahu. Walaupun benda tak wajib, lepas ada hak wajib, kita kena ada sifat-sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil Allah, sifat ada bagi Allah. Kita cuba belajar hak lain juga. Dia tu kata pak takluk ni lah. Tak kira kita nak duduk tahap dulu dah. Nak duduk tahap dulu. Itu tak comel lah dia panggil dah. Walaupun kata tak dosa, dah lepas ada hak masuk ni, lalu dah lepas akidah kena ada hukum iman perkara. Allah kena ada, malaikat kena ada, kitab kena ada, rasul pun kena ada, hari kiamat pun kena ada, Allah pada berhenti. Dah ada cukup dah lah. Cuma kita nak tampung. Tampung. Daripada kita tak reti takluk, kita reti takluk. Kudrat ada berapa takluk, iradah ada berapa takluk, ilmu ada berapa takluk. Reti satu-satu. Kalau kita tengok orang-orang tua dulu, kok kapur dah. Dia boleh bilas sasa. Ada orang tua dulu. Orang tua dah ni tak tahu. Kalau hak dulu yang boleh bilas orang dulu-dulu. Kalau suruh baca minta dia baca. Tapi dia boleh royak. Ta'alluq suluhi qadim. Bagi kudrat, ta'alluq tanjidi hadis bagi kudrat, tanjidi hadis tamu, tanjidi hadis kedua, tanjidi hadis ketiga. Ta'alluq qabdah bagi kudrat, qabdah tamu, qabdah kedua, qabdah ketiga, qabdah keempat. Dia boleh royak. Tapi kalau kita boleh kita, dia tak boleh baca. Dia mesti ikut mana. Kalau ratu arba'nya dia dengar rokok. Dengar semua tiap-tiap malam
Hari-hari duduk dengar, kita ada telinga situ, ada telinga sini, dengar situ, dengar sini. Lama-lamanya ingat. Lama-lama dia ingat. Itu kita paling-paling tak pun kali tak boleh bawa kita apa-apa. Dengar tak apa dah, jadi orang dengar. Kuna aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamisa fatahli. Setengah riwayat mari dengan kudu aliman. Kun aliman, menjadilah orang alim. Jadi orang alim aja. Orang yang berilmu, orang yang banyak pengetahuan, tahu ni dah. Bila lagi ilmu agama ni, menjadilah orang alim. Orang yang mempunyai ilmu. Nak jadi orang alim, nak ngaji. Syarat nak dapat ilmu, Imam Syafi'i kita dia letak ni syarat. Ni syarat. Baru hasil ilmu, baru dapat ilmu. Tak cukup ni tak hasil, tak dapat. Lan tanalal ilm illa bi sittatin. Sa'umbi ka'an tafsidiha bi bayani. Zakain wa hizin wa ijtihadin wa bulghatin. Nasihati ustadi wa tuli zamani. Kamu tidak akan mencapai ilmu, tak akan dapat ilmu. Tak boleh ilmu melainkan dengan syarat. Mana syarat nak royak dosa, nyata jelas. Pertamanya zakat. Cerdik. Zakat cerdik. Bijak. Kalau tak cerdik dalam menuntut ilmu, tak boleh. Yang nak cerdik. Patut IQ kita Allah Ta'ala dia tak sama. Ada orang ni dengar sekali behedah. Ada orang ni 2 kali dengar baru behel. Ada orang 2 kali tak behel lagi. 2 kali dengar tak berhenti lagi. 3 kali baru behel. Ada orang 3 kali dengar tak jelas lagi. 5 kali baru behel. Dia tak sama. IQ yang Allah Ta'ala beri pada seorang tak suka. Jadi cerdik betul mana. Kalau kita jenis dia panggil kena dengar 3 kali baru behel, dengar 3 kali. Itu cerdik dia panggil. Ada orang yang mulai kali yang ngapa, sekali baca, boleh ingat dah dia. Cepat. Ada orang 5 kali ulai tak ingat lagi, 10 kali ulai tak ingat lagi, kena 50 kali ulai baru ingat. Cerdik mana dia tahu dah kata dia 50 sebagai ni kena ulai 50 baru ingat. Ulai 50 kali. Dia tak boleh nak buat supaya dia ulai sekali ingat dia tak boleh. Dia panggil tak cerdik dia. Ada menuntut ilmu. Wisata tempat dia tak apa dah. Wisata sampai dia panggil destinasi dia. Slow pun tak apa. Kita kata kancing demo alfa, hamba doktor. Sama-sama nak kita terlalu. Lah ada mana kereta besar ni mau cara demo. Kita fikir apa sepak soneng lagi. Kita hak kereta kecil ni. Hak sisi kecil ni hak kodang kita pergi. Tapi ni sampai juga ada lagi slow-slow kita pun sampai kalau kita nak. Ia tak sama IQ yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ia tak serupa. Dia kena cerdik. Wahirs dan kena lupa, kena tomok. Tomok ilmu tak apa, lupa untuk mendapatkan ilmu. Hak tu ngaji, hak ni ngaji, hak tu penuh, hak ni penuh. Jangan sokang kau. Wajtihadin dan kena sungguh-sungguh. Kalau tak sungguh cari ilmu tak ada juga. Yang nak ijtihad, nak sungguh. Kalau tak sungguh tak ada. Kalau mari dengar kita orang kampung ni, kau isto padat tu.
Duk ngajar tauhid, duk ngajar bekoh, duk ngajar tasawuf. Dia pandai dah tu kita orang kampung. Ni dekat-dekat nak Isra 5 minit, nak masuk Isra apa? Contoh kata. Atau dia duk bahas sifat tu tak cakap erti-erti situ. Orang lain duk tengah jam dah dalam majlis ilmu. Kita 5 minit nak habis baru sampai. Pas bila nak boleh erti, nak boleh sehat, tak tahu pas bila. Tak ada kata siapa ni dia ayat contoh. Mana kena sungguh kalau ni sebuah kita orang kampung kat Gori Isra tiap-tiap malam ada dah cukup dah. Tengah jam 40 minit tiap-tiap malam dengan semua ada dah. Ni 3 minit nak Isra. Tak nak berhenti dah, untuk guru nak berhenti kita harus sabar. Jangan boleh mampu tu, jangan boleh baca doa. Tak ada. Itu nak malam. Mana kesungguhan kita dalam mencari ilmu, dalam mencari kefahaman, dalam mencari dia panggil pengertian. Tak boleh nak erti pah bila, tak boleh nak lepas bila. Gitu dah. Lepas tu Abdul Ghatim nak kena ada belanja ada menuntut ilmu. Ada nak ada nasihat ustaz, nak ada tunjuk ajar guru. Guru yang mursyid. Lepas tu satu lagi nak tuluz zaman wa tuluz zaman nak panjang masuk, lama masuk. Lepas tu ulama kata ada seorang ni dia mengaji sampai 60 tahun tak berhenti lagi. Itu nak lama masuk. Satu di sini kita boleh erti kata pengertian kefahaman itu hak Allah Ta'ala. Ada orang mengaji sekali mata, sekejap yang masa dia, tapi dia boleh faham, boleh erti. Ada orang mengaji lama tapi tak boleh faham, tak boleh erti. Aduh. 2, 3, 4, 5 ni syarat tu nak dapat ilmu. Kalau kita tak kerti dalam mencari ilmu, kita tak tamak dalam mencari ilmu, kita tidak sungguh dalam mencari ilmu, bila nak dapat? Pas bila pun tak akan dapat. Nak sungguh. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi. Bagi faham, bagi jelas. Jadi nak ayat apa nak ni? Panjang cerita. Nak ayat atau orang tua dulu lah. Kalau kita perhati tengok orang tua-tua dulu lah, dia boleh bilas sosok lah. Sifat tu lewat tu tentu dah. Lepas tu dalam masalah takluk ni, takluk sifat kudrat ada berapa, takluk sifat iradah ada berapa, takluk sifat ilmu ada berapa, dia boleh bilas sosok. Tapi kalau di kitab dia tak boleh baca. Pak yang reti mariman tu, kena ayat ada, dia dengar sok-sok, kita pun tak bawa, tapi dengar. Pah dengar. Lama-lama dekat. Lama-lama ingat. Kita ni kadang-kadang malas nak dengar ilmu dia. Payahlah dia kata, susahlah, tu macam-macam orang. Dia kata payah. Dengar saja, dengar. Mungkin sekali dengar tak faham, 2 kali tak faham, 3 kali tak faham, boleh jadi kali ke-5 baru faham. Tu. Boleh jadi kali ke-10 baru faham. Jangan sekali payah. Saya tak boleh kata tu lah. Nak satu-satu benda ni bukan mudah. Lebih lagi benda berharga sepomah dia. Mana ada emas mari ada atas meja rumah kita. Orang ada stok emas. Toleh. Orang boleh beli kedai tu dah. 10,000, 20,000 boleh beli emas. Lama mana nak boleh bikin? Kerja dia, usaha dia. Itu maksiat tu.
Nak utuk lagu mana dah. Dia kena ada bintik. Lepas tu nak bintik, nak hijau. Payahnya nak boleh. Orang hak tu galimah. Lepas tu kau payah lagi. Oh, nak boleh. Bahaya. Lekat banyak mana. Nak yang kata nak boleh benda berharga ni bukan mudah. Lebih lagi ilmu. Lebih lagi ilmu akidah. Ilmu bekoh, ilmu tasawuf. Ni benda berharga lah kot. Benda bernilai lah kot. Nak dengan cara mudah-mudah, tak boleh. Ayo. Buat ibarat gitu, orang nak boleh emas dia. Sikit nak boleh lah. Wah kau ayo lah nak boleh. Tu pun bekerja boleh. Allah sikit sangat nak boleh. Tu benda berharga. Benda tak ada harga, benda tak ada nilai. Hak harga sikit-sikit ni dia tu. Anak batu sebab jalan sebab anak batu. Harga dia tak sumpah ngamak. Mana-mana pun sebab, situ pun sebab anak batu, di situ pun sebab batu, sini pun sebab batu. Bukan benda ada nilai, ada nilai tapi nilai dia tak tinggi. Batu lah mana-mana. Selori berapa nisbah lah ni dah. Batu selori berapa, dia tak sumpah ngamak. Emas selori mahal mana harga. Sebab itulah ilmu ni dah. Ilmu. Ada ilmu mudah. Ada hak bahasa payah, ada hak bahasa mudah. Hak bahasa payah ni kena sungguh sikit. Dan hak rumit, hak payah ni kena sungguh sikit. Ada lagi ilmu hak kita. Dia bagi asas dalam kehidupan kita. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak ni tak dapat kita Allah. Tauhid untuk kita kenal, untuk kita reti rukun iman dan perkara. Nak kenal Allah, nak kenal malaikat. Tengoklah ulama sebut dalam kitab macam mana kenal Allah. Macam mana kenal malaikat, macam mana beriman dengan kitab, macam mana beriman dengan apa lagi? Rasul. Bagaimana beriman dengan hari kiamat. Dan qada. Lagu mana cara nak beriman? Nak beriman dengan Allah. Ulama bahas kurang lagi kata kena sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil atas Allah, sifat harus bagi Allah. Lepas tu kena hukum ketuhanan Allah daripada istighna'nya dan iftiqarnya. Itu kita tahu istighna, iftikar apa makna, terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang lain, tiap-tiap barang lain semua berhajat pada Tuhan. Itu nak kenal dia. Bukan pada sebut Allah saja. Itu tak boleh. Itu bab bekah untuk sah amal ibadat kita. Ada semaya kat sah semaya, gerti syarat semaya, batas semaya, rukun semaya. Syarat bela semaya, syarat dalam semaya. Itu kena tahu. Masuk situ dah ada bab taharah. Nak semaya, nak ambil air semaya. Lagu mana? Rukun ambil air semaya ada berapa dia panggil fardu wudu. Orang kita panggil 4 basah 2 kering. Dah tahu. Nak niat mana? Ambil air semaya. Niat 3 rukun pada bahir. Ada sah ambil air semaya. Dan tak belajar ambil air semaya, tak tahu nak niat mana. Nak niat 3 mana, nak niat masa mana. Itu bab bekah, nak tahu hukum hakik. Sah ke tak sah. Amal ibadat orang kita berbuat. Lepas tu tasawuf. Satu lagi ilmu tasawuf. Ni nak bagi zahir kita, nak bagi dia bagi batin kita, luaran kita dan dalaman kita. Nak wi comel, nak wi molek zahir. Anggota 7 kita, 2 mata, 2 tangan, mulut. 2 apa lagi? 2 telinga, 2 kaki ni. Perut parak ni yang kena jaga. Tu dia dah tahu. Nak wi molek luaran kita.
Mata, telinga, mulut, tangan, perut, barat, kaki. Lepas tu hak dalam pula. Hak dalaman kita, hati kita lah. Nak pergi joget juga, nak pergi modal juga. Mana? Hati. Nak buat sifat mazmumah, sifat yang dikecil, sifat yang dicela oleh syarak. Tak sewi ada dalam hati kita. Kena fikir kokok tahu habis. Buat. Sifat wujudnya, sum'ahnya, riyaknya, takaburnya, hubil jah, kasih pada kemegahan, kasih pada pangkat, hubil mal, kasih pada harta, hubil dunia, kasih pada dunia. Ini tak sewi ada dalam hati. Lepas tu nak hiasi hati kita, nak tanam dalam hati kita sifat-sifat yang dipuji. Dia panggil sifat mamduham ataupun sifat mahmudah. Sifat yang dipuji. Apa? Sabar, syukur, redha. Apa lagi weh? Ingat pada mati. Itu sifat yang dipuji lah kau tu. Nak ada dalam hati kita. Sifat hati, syukur, sifat hati, redha, sifat hati, sabar, sifat hati. Bagi duk dalam lah kau tu. Dia nak buh dalam hati kita. Nak hias hati kita dengan sifat-sifat yang dipuji. Ingat mati. Ini tak ingat mati. Kau dekat dengan mati, kau tak ingat dia. Kau dekat dengan mati, kau tak ingat dia. Hari-hari dia ingat ke dunia, ingat ke kebun, ingat ke harta, ingat ke projek, ingat ke tino, macam-macam. Mati kau dululah, belah dululah, nyotel lah tu. Mati belakang, pelik kapur kan. Dia tak heran. Dia tak ada rasa takut. Dia tak ada rasa rusing, bekalan tak cukup ni, amalan sikit ni. Dia tak ada rasa kapur. Jadi bila kita belajar, kita mengaji, kita tahu diri kita ni setara mana, amalan kita ni setara mana. Jadi hak penting belajar. Tiga ni tauhid, fiqh, tasawuf ni tak boleh tinggal. Lepas tu tambahlah, nak tambah ilmu-ilmu yang lain. Nak ngaji tafsir, nak ngaji tafsir, nak ngaji hadis, mustalah hadis, nak ngaji sirah dan ilmu-ilmu lain lagi lah. Puluhan belasan ilmu tu boleh saya ngaji. Semua tiga ni iman, Islam, ihsan. Hak ni dia panggil rukun agama. Tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi molek tu. Hak bentuk guru kita, ustaz-ustaz kita duk baca tu comel dah. Tauhid sikit, fiqh sikit, tasawuf sikit dah. Jangan tinggal tiga. Asas agama kita. Rukun agama tiga. Jadi nak ayat apa tak ada. Panjang cerita nak ayat ada orang dulu walaupun kalau kita dia tak boleh baca, tapi takluk dia boleh bila. Walaupun benda tu tak wajib, nak ayat kata dia tunjuk dalam dengar sama-sama. Dengar sama-sama. Pergi situ, pergi sini, cari situ, cari sini, tak ada telinga situ, tak ada telinga sini, sehingga lekat dalam fikiran dia. Ada dengar sama-sama waktu guru ayat dah. Dengar sekali tak boleh lagi, dua kali tak boleh lagi, lima kali tak boleh lagi, boleh kali-kali ke 15. Boleh jadi kali ke 15 baru berhenti. Tu. Jadi orang dengar tak apa dah. Mustami' orang yang dia panggil mendengar. Dengar sama-sama. Bila sebut kata ilmu agama, dengar dah. Habis itu dulu kita sambung semula ada kata dan dalil wajib hayah bagi Allah Ta'ala itu wujud alam. Kerana jikalau ia bersifat dengan mati, nescaya tiada ada sesuatu daripada alam ini, dan ia itu batilun, kerana menyalahi pendapat dengan musyahadah. Habis itu dah wallahu a'lam. Apa yang datang daripada Allah, yang kurang dari mohon pada kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri hamba. Yang mana terkasar bahasa, tersilap bahasa, mohon minta maaf dan mudah-mudahan kita semua
ibu bapa kita, guru kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, jiran tetangga kita, sahabat hantar kita dan semua umat baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dunia dan juga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'ilman nafi'an muhibatan wasi'ah wa arzaqan wasi'ah wa amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatan darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tajawaz an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah wa la taj'alna min ahli an-nar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.